banyak request daripada orang ramai lah sebab dia senang. Nama saya Datuk Dr. Bhavananda Naidu. NIPT sebenarnya adalah Non-Invasive Prenatal Testing. Kita panggil NIPT. NIPT ni adalah kita menjalankan ujian darah pada ibu untuk tengok sama ada bahan kromosom pada bayi itu adalah normal ke tidak. Umpamanya Down syndrome, Edward syndrome, Patau syndrome. Semua sindrom ni adalah kita boleh tengok sekarang dengan cuma ambil darah pada ibu. Jadi teknologi yang dia pakai adalah bila kita ambil darah ibu tu dan kita akan hantar ke makmal ni, dia ada teknologi agak canggih di mana dia boleh ekstrak DNA fetal DNA ataupun DNA bayi daripada darah ibu. Dia memang DNA bayi tu akan masuk ke dalam darah ibu sedikit lah. Jadi dia boleh ekstrak dan dia boleh check untuk kesebarangan lah, ada masalah bayi ke tidak macam dari segi kromosom. Ini adalah ujian saringan. Kita boleh buat ujian ni dalam tempoh lebih kurang 10 hingga 11 minggu kita dah boleh buat. Jadi kita boleh tahu pada peringkat awal kandungan ni sama ada bayi ada risiko untuk masalah kromosom ke tidak. Satu ujian saringan kita boleh buat lah. NIPT ni jalankan untuk kes-kes yang berisiko tinggi ataupun kes-kes yang harus kita buat. Umpamanya seorang itu, ibu tu telah mungkin ada anak yang ada Down syndrome katakan, ataupun dia ada umur dah berlanjut katakan dah 40 tahun ke atas, ataupun ada masalah-masalah yang lain, baru kita akan buat NIPT. Tapi di hospital swasta ni banyak orang datang ni dan request, walaupun tak berisiko pun sekarang ni dah mula request.